Hari ni kita orang pergi ke pantai. Dekat rumah lagi Maim dah siap dengan pelampung-pelampungnya. Kita orang beli persiapan pantai dulu. Payah dulu. Tengok belum sampai pantai diorang dah makan jajan. Okey, tengok ni keadaan kita orang semua di dalam kereta. Dan saya dengan lollipop biru saya. Kita orang mandu dalam hutan. Mayang free hair. Finally dah sampai pantai. Mak saya tak pernah main pantai, jadi dia tak tahu apa kita orang buat. Buat apa, siram pasir kan? Buat dia contek. Lepas tu adik saya nak buat istana. Alah, gerang pula. Okey, korang tengok ni. 1, 2, 3. Wow. Ni kakak. Nama dia Khadijah. Tapi kita orang panggil dia kakak. Alah, biasalah nak tiru mak dia. Mak dia kakak sulung. Saya yang kakak ni pun nama panggilan adik. Tu abang saya tengah buat roti tisu. Wait guys, sekali je saya pernah try makan roti tisu. Itu pun sebab saya ingatkan roti tisu tu dia buat daripada tisu. Aduh, susah nak keluar. Tiba-tiba kita orang terjumpa duit kat tepi pantai ni. Adik saya kata mesti tipu ni, mesti prank. Lepas tu mata adik saya termasuk pasir pula. Best weh pegang pasir. Ombak besar datang. Okey, saya cabar korang duduk dekat tepi pantai macam saya ni dan biarkan ombak menolak badan kalian. Lah, patutlah badan adik saya hilang. Rupanya kena tanam juga dia. Mesti korang pelik kan? Kenapa pergi pantai pakai baju Uniqlo? Biarlah dia. Tiba-tiba nampak ada benda lompat-lompat atas air. Tengok, ombak tolak dia ke pasir. Korang tengok. Tu dia. Ikan dua alam kata mak saya. Adik saya nak tangkap. Korang dah tukar baju, tiba-tiba keluar-keluar malam. Sudah malam kak? Katanya bila malam-malam dekat tepi pantai ni ada hantu. Kita orang singgah solat tapi pakai makeup. Nasib baik Karslan bagi saya tester dia. On the way balik, gelap gila jalan raya. Tiba-tiba tak ada line pula.